Kalau bajet izinkan, korang terus ambil je Poco M8 Pro ni daripada M8. So ini dia phone yang terbaru M8 dan M8 Pro dari Poco. So harga dia actually tak jauh beza sangat. Kalau boleh kan, better korang terus ambil yang M8 Pro terus. M8 Pro dengan skrin yang lebih besar dan selesa, overall nampak lebih best. Baiklah untuk layar movie, buat kerja ataupun gaming. Tapi jangan risau, dua-dua pun AMOLED display. Lepas tu, chipset M8 Pro ni pun lebih laju dengan Snapdragon 7S Gen 4, manakala M8 gunakan Snapdragon 6 Gen 3. Bateri pula pun ada beza. M8 Pro bateri dia lagi besar 6500 mAh tambah dengan 100W fast charge. Untuk M8 pula bateri dia 5520 mAh dan 45W fast charge. Untuk kamera pula M8 Pro datang dengan ultra wide tapi M8 dia tak ada. So kalau korang suka ambil gambar pemandangan yang ada ultra wide kan, memang kena ambil M8 Pro. M8 Pro juga ada OIS. So gambar dan video yang diambil oleh M8 Pro semua lebih sharp dan stable. Tapi jangan risau, dua-dua model ni kan dia memang tahan asap. Ada drop resistant yang boleh jatuh dari setinggi 1.7 meter. M8 ada IP66 dan M8 Pro IP69K dust and water resistant. So kesimpulannya, kalau bajet izin terus ambil lah Poco M8 Pro terus. Kalau bajet ketat sikit, ambil lah M8, ini pun sangat berbaloi lah. Yang berminat boleh order sekarang sementara ada offer. Kalau ada soalan, komen di ruang komen.